mana nak tahu program tu program bertemu duga bagi permohonan perdana? Boleh dikatakan soalan ini kerap juga ditanya kepada saya. Sebab apa? Ramai yang confused, terutama adik-adik kita tak tahu program itu ada temu duga ataupun tidak. Sebab tu video ini penting untuk anda. Tolong save video ini, kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda dan tolong komen kat ruangan komen. Anda dah daftar atau belum? Jom saya tunjuk kepada anda bagaimana anda nak tahu program ini bertemu duga ataupun tidak dan bila tarikh akan dipanggil untuk ditemu duga. Jom saya tunjuk kepada anda. First, apa yang anda kena buat? Anda kena pergi dekat UP_TVET bahagian perdana, iaitu dekat bahagian senarai kursus. So, kalau anda cari dekat setiap bahagian program yang ada dekat UP_TVET bahagian perdana, anda akan jumpa program yang bertemu duga. Contoh ini, bertemu duga, program lanjutan teknologi elektrik. So, anda klik dekat situ, anda akan tahu bila tarikh untuk dipanggil temu duga. Dan anda boleh cari lagi program-program yang ada temu duga. Anda kena type program tu adakah program bertemu duga ataupun tidak. Kalau tak bertemu duga, dia tidak akan tulis bertemu duga. So, make sure anda cari dan pilih bidang yang anda nak tu adakah temu duga ataupun tidak.